Baru-baru ini Bank Negara telah mengeluarkan kenyataan bahawa mengawal inflasi sahaja tidak cukup untuk mengurangkan kos harga hidup, tetapi perlukan penekanan yang mendesak untuk pembaharuan struktur dalam menangani pertumbuhan gaji yang tidak berkembang dan memastikan pendapatan seiring dengan kenaikan harga barang. Oleh sebab itu, dalam keadaan sekarang ni, kita tak boleh bergantung pada satu je sumber pendapatan. Keadaan makin mendesak, ekonomi tidak menentu dan kos living yang tinggi. Abang Himi nak kongsikan macam mana Abang Himi dan pasukan boleh bantu korang mulakan online business dari rumah dengan cara yang betul supaya korang boleh dapat pendapatan tambahan 4 hingga 5 angka macam ni setiap bulan. So korang komen je 666, nanti Abang Himi akan kongsikan satu persatu secara percuma sahaja. Boleh tak macam tu?